Okay guys, sekarang kita berada di Kampung Jenalik. Kampung Jenalik ni bersepadan dengan Kuala Kangsar dan Lenggong. Okay, tanah ni berkeluasan lebih kurang 2 ekar Malay Reserve. Dalam ni ada banyak pokok durian. Okay, yang ni pokok durian. Lepas tu ada pokok dokong dekat sini. Pokok rambutan ni sedang berbunga. Dah ada bunga dekat sini. Okay, ini pokok cempedak guys. Pokok cempedak ni pun dah berbunga dan sedang mengeluarkan buah. Pokok ni besar tau ni. Ini kalau banyak buah ni memang banyak. Okay guys, ni pokok dokong. Pokok dokong pun sedang mengeluarkan bunga. Nampak tu, saya zoom sikit kau nampak tak? Nampak tak bunga dia tu? Memang banyak bunga dia. Okay, tanah dalam kawasan ni bentuk muka bumi dia mendatar. Memang ada banyak pokok. Saya kira tadi bahagian depan saja ada lebih kurang 30 pokok. Lebih kurang Ini bahagian belakang. Bahagian belakang pun tak habis lagi ni. Saya anggarkan lebih kurang mungkin 70 ke 100 pokok. Anggaran saya sajalah, tapi pokok dia memang banyak. Kepada sesiapa yang nak cari tanah dusun, ada pokok macam-macam, boleh datang tengok tanah ni dulu. Memang cantik guys. Buat rumah pun sesuai sebab dekat kawasan perkampungan. Naik kereta pun sampai. Naik kereta biasa pun sampai guys. Jangan lupa follow, like, comment and share. Siapa cepat dia dapat.